PAS tidak pernah melarang mana-mana pihak sama ada daripada kalangan agamawan atau bukan agamawan untuk menyuarakan pandangan termasuk menyokong atau menentang tindakan yang berlaku di Perlis. Bagaimanapun Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, berkata kebebasan bersuara dalam negara demokrasi perlu disertai dengan ilmu dan kefahaman yang betul serta tidak bercakap secara melulu atau berlagak tahu tanpa asas pengetahuan yang didakwanya hanya akan memalukan diri sendiri. Ahli Parlimen Marang itu menjelaskan, PAS tidak bercakap dengan cara yang terpilih dalam melaksanakan kewajipan amal makruf nahi mungkar. Abdul Hadi berkata, Allah telah menetapkan kewajipan manusia merangkumi 3 aspek utama iaitu ibadah, khilafah atau pemerintahan iaitu politik serta amanah yang saling berkait dan tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Katanya, Islam bukan sekadar mengatur urusan ibadah ritual, malah merangkumi pentadbiran negara dan keadilan sosial. Dalam kenyataan sama, beliau menegaskan, penubuhan PAS oleh kumpulan Islam selepas kehilangan negara adalah usaha menunaikan kewajipan menyambung perjuangan Islam dengan dipimpin oleh ulama dan ilmuwan Islam dalam segala lapangan. Beliau berkata, PAS berpolitik dengan ilmu dan matang dalam memahami isu, serta tidak boleh diganggu oleh mereka yang tidak bertafakuh dalam politik dan salahkan anjing, yang menjadi adam kepada syaitan yang mengacau dalam perjalanannya.